anak muda ni serta peserta RSM member ni kena bu pula tu. Si ada buat S tu. Aku tak nak kau. Aku nak MB Terengganu. Oh, okey. Baru aku faham kenapa. Patutlah MB Terengganu dan mewakili kerajaan negeri tak dapat datang. Kerana, ini setengah orang Walanun Walanun kata MB Terengganu ni merajul lah, hati tisu lah. Rupa-rupanya kau ambil orang Putrajaya untuk merasmikan program RSM member yang kononnya program RSM member ni program daripada kerajaan persekutuan. Aku nak tergelak, guys. Yang kau pergi ambil isu politik PM apa hal? Memang kena pula padalah muka kau. Aduh, hai. Aku tengok kadang-kadang kesian juga Orang dah kena bu. Orang tak nak dengar kau punya ceramah tu. Orang tak nak dengar. Orang nak MB Terengganu. Dia punya MB Terengganu ni bila berucap, dia ada maknanya tau. Ini kau ambil orang yang tak guna tu, memang padalah muka dia. Minta maaf lah, aku terbatuk, guys. Tapi itulah nak buat macam mana. Kan? Kepada Datuk Seri Samsul Iskandar Kin, padalah muka kau, baru kau tahu kan. Ini RSM member lah. Salah orang lah yang kau nak kau nak berucap dekat pentas yang kononnya ribuan anak muda sokong kau. Sebenarnya tak. Anak-anak muda terutamanya peserta RSM member ni, dia tak bodoh macam kau. Okay. So itu saja. Assalamualaikum. Kalau ada apa-apa pandangan, boleh tolong komen, like and share. Bye.